Tidak menghairankan kalau orang Melaya dia confuse keliru dengan Madani dengan Zohran Mamdani. Bunyi je lebih kurang aja. Hakikatnya sejak menang pilihan raya, Mamdani menarik perhatian. Trump kata dia ni komunis. Dan oleh kerana dasar Mamdani ni tidak sesuai dengan bilioner, Trump mengatakan Mumduni. Nak ejek lah tu. Hakikatnya Trump kata dia lebih handsome daripada Mamdani. Tak tahulah, mungkin betul lah tu. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Mamdani dengan Kash Patel, dua-dua daripada India, Indian American, di mana Kash Patel adalah ketua pengarah FBI, saya rasa Mamdani tu lebih handsome sikit kot daripada Patel. Tapi menarik dibuat perbandingan First Lady of New York dengan Second Lady of US, iaitu isteri J.D. Vance. Kerana J.D. Vance dia nikah dengan Usha, isterinya, mengikut seremoni India. Maksud saya Hindu. Dan baru-baru ni Vance kata dia nak pujuk Usha Vance itu convert kepada agama Kristian. Tapi isteri Mamdani iaitu Rama Duwali adalah memang Muslim, yang mana kedua-dua ibu bapa Rama itu adalah daripada Syria yang telah bermaustatin di Dubai. Bukan apa Vance dulu sanggup menikah dengan seorang Hindu, tapi kenapa bila dah jadi naib presiden nak paksa isterinya convert kepada Kristian? Itu yang menjadi persoalan.